Okey, jadi malam ni kita akan belajar bab 5, air dan larutan. Bagaimanakah air di dalam akuarium dirawat supaya ikan dapat hidup di dalamnya? Adakah botol minyak masak perlu digoncang sebelum digunakan? Apakah kesan pencemaran air kepada kehidupan akuatik? Bagaimanakah larutan tepu terhasil? Mengapakah air dikenali sebagai pelarut semesta? Semesta ni maksudnya universal. Dia boleh guna untuk semua. Okey, jadi dalam topik ni kita akan memahami sifat fizik air, larutan dan kadar ketelarutan, pembersihan dan pembekalan air. Okey, yang ni cerita tentang laut mati. So, laut mati ni garam dia sangat tinggi. Jadi tak ada kehidupan yang boleh survive. Okey, sifat fizik air, takat didih. Maksudnya boiling water. We boil the water to 100 degrees Celsius. Takat beku kosong. Maksudnya bila kosong dia jadi ais. Dia colourless, tidak berwarna. Ketumpatan ni maksudnya ketumpatan formula dia mass over volume. Ketumpatan ni dia ada formula. Jadi formula dia GRIM, not GRIM. GSIM. In English, we call as mass over volume. Or in Malay, GSIM bahagi isi padu. So, GSIM tu berat lah. Dia dalam gram. Isi padu dalam sentimeter kuasa 3. Sebab tu bila kita combine, dia akan jadi gram cm negatif 3. Sebab negatif 3 tu bila daripada bawah kita naik atas dia akan jadi negatif. Ni dia akan belajar maths form 3 nanti, index. Okey, air juga mempunyai tegangan permukaan. Water retention macam yang ni. Ayat-ayat ni dia boleh stay dekat atas air tu yang tinggi. Tegangan permukaan ialah daya lekitan antara molekul air sebab molekul ni dia ada bond dia ada ikatan dia di permukaan yang menyebabkan serangga seperti air dapat terapung di permukaan air. Daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dan dinding xylem membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Ni untuk pokok. Okey, untuk pokok. Yang ni lah untuk pokok. Dia ada dinding di sel wall dia, dinding sel. Daya lekakan, daya lekitan, lekit. Ni molekul dia. So, air boleh naik. Okey, kita panggil sebagai tindakan kapilari. Okey. So, apa maksud daya lekitan? Lekitan ialah daya tarikan antara molekul yang sama. Okey, lekatan molekul yang berbeza. Okey, so dia cakap kat sini. Adakah anda masih ingat 3 keadaan jirim air yang telah anda pelajari semasa di tingkatan 3? Penyerapan dan pemisahan haba dari persekitaran menyebabkan berlaku pada keadaan jirim air. Okey. Inilah proses dia. So, kita ada 3 jenis perubahan jirim. Daripada pepejar, cecair dan gas. Okey, untuk pepejar tukar kepada cecair, nama dia peleburan. Daripada cecair tukar kepada gas, nama dia penyejatan atau pendidihan. Lagi kita ada sekejap. Kita ada proses gas kepada cecair, nama dia kondensasi. Cecair kepada pepejar, pembekuan. Daripada pepejar kepada gas, pemejawapan. Daripada gas kepada pepejar, pemejawapan juga. Okey, komposisi air. Air ni dia terdiri daripada 2 molekul, oksigen dan hidrogen. Kalau dalam kimia, H2O, ada 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen. Okay, yang ni proses dia lah. Proses dia ni, kalau kita nak pisahkan 2 molekul ni, H2O ni, kita perlu melalui proses yang dinamakan sebagai elektrolisis. Elektrolisis ni daripada perkataan elektrik, lysis ni kita pecahkan dia. Okay. So, dia ada anode, dia ada cathode. Dia macam ada litar elektrik lah. Ni simbol kimia dia. Okay. Anode ialah elektrod yang disambung pada terminal positif. Cathode
ialah elektron yang disambung pada terminal negatif. Okey, kesan berdasi. Maksudnya kalau kita letak something dalam air tu, jadi takat didih dia akan meningkat. Dia bukan 100, dia akan jadi 100 lebih. Okey, ni eksperimen penyejatan air. Penyejatan air ni, okey, ni boleh baca. Dia macam ni. Kita sidai baju, lepas tu baju kering. Maksudnya air tu tersejat. Dia naik ke atas. Okey. Dia jadi gas, jadi wap air. Yang ni eksperimen. So, nanti boleh buat kat sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Maksudnya kelembapan udara. Kalau lagi lembab, lagi lambat. Kalau lagi kering, lagi cepat. Ini suhu persekitaran, lagi tinggi suhu, lagi cepat kadar penyejatan. Macam contohnya hari yang panas, cepat je baju kering. Luas permukaan air. Lagi luas permukaan yang terdedah tu, lagi cepat dia kering. Yang inilah faktor-faktor dia yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan air yang terdedah, pergerakan udara. Okay, aplikasi penyejatan air. Kita boleh keringkan baju, garam boleh. Kita boleh dapatkan garam daripada laut. Kita boleh keringkan makanan supaya dia tahan lebih lama. Dan kita boleh mengeringkan rambut guna hair dryer. Okey, yang ni larutan dan kadar keterlarutan. Air ni pelarut. Air gula, larutan. Gula kita panggil dia zat terlarut yang akan melarutkan. Inilah kita kena tahulah apa maksud zat terlarut, pelarut, larutan. Okey. Okey, cair, larutan pekat dan larutan tepu. Cair ni maksudnya dia dilute. Kita letak banyak air. Pekat ni kita letak sikit air. Tepu ni tak ada apa-apa. Tak ada air langsung. Inilah maksud dia. Okey. Ampayan. Ampayan ni maksudnya ini. Campuran air dan pasir yang kecil. Ini pun boleh baca apa maksud dia. Lepas tu dekat sini, ni ada lagi. Maksud dia, larutan terhasil apabila zat terlarut yang tersebar secara sekata di dalam pelarut. Dia akan menghasilkan larutan. Contohnya garam dengan air, gula dengan air, ampayan, dissemination. Yang mana yang tak terlarut tu dia akan ada. Contoh dia sebut kapur, dia akan ada macam putih-putih, ikutlah. Putih ke hitam ke dia tak larut. Ni keterlarutan. So, keterlarutan maksudnya sesuatu bahan ialah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Ini pula faktor-faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Suhu pelarut. Lagi tinggi suhu, lagi cepat dia larut. Kadar kacau. Lagi cepat kita kacau, lagi cepat dia larut. Saiz. Lagi kecil, saiz tu lagi cepat dia larut. Okey, colloid. Colloid maksud dia apa? Colloid ialah campuran dua atau lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata. Larutan, colloid. Ini ampayan. Dia tak terlarut, dia tinggal kat bawah. So, colloid ni dia di antara larutan dan ampayan, tengah-tengah. Air sebagai pelarut semester. Air dia boleh je larut. Untuk semua bahan. Okey, dia sangat penting. Okey, pelarut yang bukan air. Contohnya alkohol, kerosin, aseton, terpentin, ether. Okey, pembersihan dan pembekalan air. Air merupakan sumber semula jadi bumi yang sangat berharga. Air meliputi 2/3. Air ni dia banyak. 2/3. Lautan lah maksudnya. Laut, tasik 2/3. Jadi tanah kita 1/3 je. Okey, ni eksperimen. Okey, kadar. Macam mana kita nak membersihkan air? Kita boleh didihkan dia. Boleh letak klorin. Contohnya kat swimming pool selalu dia letak klorin. Penurasan. Kita asingkan dia daripada, contohnya penurasan ni lebih kurang kita letak filter Kowe dekat rumah tu. Penyulingan. Penyulingan ni dia contohnya drinking water. Dia buang semua-semua yang dia tak ada apa, dia nothing, kosong, air kosong je macam tu.
Menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air. Inilah dia cakap pasal Singapura. Singapura beli air dekat kita. Sebab dia tak cukup air. Sistem pembekalan air. Okey. Inilah. So, dia akan daripada takungan air, penapisan, stesen pam, pengoksidaan, letakkan kapur mati, alum, pengenapan, penurasan, pengklorinan dan pemfluoridaan, tangki air bersih, sistem pam, tangki simpanan dan dihantar ke rumah kita. Ini proses-proses dia. Kelestarian air. Jadi macam mana kita nak make sure air tu ada bagus. Kita janganlah buang sampah. Kita buang, ni cara-cara. Ni bahan-bahan yang boleh mencemarkan air lah. Okay, bahan buangan domestik, bahan buangan industri, bahan kimia dan pertanian tumpahan minyak. Okay, ni cara nak tasi dia. Okay, so boleh baca dekat sini. Okay, dah habis dah untuk bab ini. Bab 5.